awak. Raya ni saya tak ada tau. Awak kena masak rendang sendiri tahun ni. Nanti saya bagi awak resepi rendang ayam paling sedap kat dunia. Dah tu je. Bye. Hai, rendang. Oi, aku nak kau siapkan hari ni juga. Ya, nanti aku buat lah. Aku masak rendang tahun ni. Assalamualaikum. Salam. Awak jangan lupa. Resepi rendang? Aduh, jatuh pula. Apalah nasib aku hari ni. Kena marah lah. Barang jatuh lah. Resepi rendang. Mana resepi rendang? Alamak! Ni kalau ada sarung headphone, confirm tak dengar. Tengok tu. Mana perasan orang dah? Okey, jap. Macam mana aku nak cari resepi rendang ni Nak tak nak, aku kena dapatkan juga resepi ni. Tak ada aku tahu ni kalau tak ada rendang. Okey. Bak sini. Tak ada pun. Ambil balik. Siapa pula ni? Sini tak ada. Sini pun tak ada. Kak, tangan saya, Kak. Kelas siapa ni? Kenapa ni? Bukan. Tak ada juga. Bila masa ada orang kat sini. Cari apa tu? Ni kalau dah macam ni gayanya, memang tak jumpa resepi ni. Hai, letihnya hari ni. Pasal apa dengan dia tu? Mana kau tahu? Mu tanya Dan. Dia tahu something kot. Din, hantar apa-apa ke? Pasal dia ada cerita apa-apa ke nak kongsi dengan kita? Nak tahu? Jom. Resepi rendang warisan isteriku. Jangan lupa. Awak tak lupa kan? Awak tak lupa kan? Tapi, ini bukannya aku nak. Awak tak lupa kan? Orang kata rendang boleh je beli atau minta orang lain masakkan. Tapi rasa, aroma mesti takkan sama. Hal ni bukan soal rendang di pagi raya, tapi tentang siapa yang bersusah payah masakkan rendang untuk kita. Ibu, kakak atau isteri. Dan sebab itu, aku takkan pernah lupa. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Genggam tanganku sayang, kau tak ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Penuhilah rencana